Hey, what's up guys? So ni resepi yang paling senang untuk tahun ni. Tolonglah buat sampai jadi. Jangan derhaka resepi, please. Aku merayu. Senang je nak buat Thai pancake. Pecahkan telur, ambil pisang potong. Pakai pisang, jangan pakai rambutan ke betik ke, jangan. Pisang saja. Lepas tu letak dalam telur, kacau-kacau. Lepas tu letak tepi. Ambil roti paratha. Jangan buka dia punya plastik, lenyekkan dulu. Bagi dia betul-betul nipis lagi, yang lagi besar. Buka plastik satu layer, letak dalam kuali. Jangan hidupkan api lagi baru buka lagi satu layer plastik tu. Letak telur dengan pisang tadi, tutup kiri, kanan, depan, belakang. Api make sure yang paling kecil, yang sekecil boleh. Jangan bagi hangus, bagi kecil saja. Siap. Itu saja. Lepas tu letaklah topping, letak hazelnut ke, matcha ke, susu pekat ke, minyak gamat, janganlah. Lepas tu sapukan kita punya topping tu ke atas. Potong. Potong pun guna pisau. Jangan nak pakai benda lain lah. Lepas tu cucukkan lidi. Aku stres sebab bulan ni banyak resepi yang orang buat, tapi dia tukar macam-macam. InsyaAllah boleh jadi. Senang je. Okay, selamat mencuba.